Assalamualaikum. Hari ini 31 Januari 2026. Jam menunjukkan pukul 11.56 malam. Malam ni kenapa saya datang sekolah? Malam ni saya daripada pukul 8 tadi lepas maghrib datang ke sekolah untuk memasang alas meja kelas. Tujuan memasang alas meja kelas ni selain daripada menceriakan kelas adalah untuk menjadikan murid lebih bersemangat belajar. Dengan alas meja yang cantik akan memberikan semangat kepada murid-murid. Saya yakin dengan adanya alas meja ini, ianya akan lebih menyemarakkan murid-murid untuk belajar bersungguh-sungguh. Itu adalah salah satu cara. Bukan semestinya dengan pasang alas meja terus rajin. Tak. Tapi ini adalah salah satu usaha. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada isteri saya yang melepaskan saya malam ini untuk menceriakan kelas. Tapi malam esok kena ceriakan kelas dia pula. Terima kasih juga kepada Puan Guru Besar Puan Halimatun Sa'diah binti Yahya kerana mengizinkan saya buat overtime malam ni. Kalau dia tak benarkan, memang tak datanglah. Kepada rakan-rakan guru, terima kasih juga atas sokongan yang diberikan selama ini, kerana ianya sangat bermakna untuk saya. Okey, itu saja. Selamat malam. Nak balik tidur. Dah lewat sangat dan dah gelap. Orang lain pun nak pergi ke bulan.